Macam mana ni gaji besar tapi tak ada simpanan? Tiap-tiap bulan gaji masuk tapi duit tu pergi mana? Pergi mana? Pergi dekat sini lah, beli kereta baru, pergi shopping barangan branded, beli motor superbike, vroom dan jam mewah. Bila kita cek-cek simpanan kosong, pencen nanti nak harapkan KWSP je ke? Soalan saya nak tanya. Agak-agak lah, adakah kita akan kekal sihat sampai kita pencen? Ataupun pekerjaan kita ni terjamin sampai kita tua? Kalau berlaku kecemasan, cukup tak duit KWSP kita tu? Risiko-risiko ni memang kita nak elakkan lah. Tapi kita kena fikir juga, andai kata kita sakit, kena berhentikan kerja, syarikat kita kerja, nak bankrupt, buang pekerja. Sebab tu pentingnya kita kena ada simpanan kecemasan kita lah, simpanan tambahan. Jangan suka sangat berbelanja mewah-mewah, relax-relax dulu. Tapi masalah ramai orang adalah nafsu berbelanja lebih kuat daripada disiplin nak menabung. Duit masuk nak belanja, duit masuk nak belanja. Kalau gaji besar macam mana pun tapi kita masih tak ada simpanan, sangat-sangat berisiko. Jadi saya nak bagi satu cara. Cara ni ramai dah buat, ramai dah cuba, memang ramai dah berjaya ada simpanan dan dapat elakkan daripada nafsu berbelanja, boros, tak ada simpanan dan macam-macam, dah berjaya. Nak tahu macam mana? Jom saya tunjukkan. Tuan-tuan, puan-puan, kena tukar kaedah simpanan kepada simpanan emas. Jangan marah dulu, jangan negatif dulu dengar apa yang saya cakap ni. Apabila tuan-tuan puan simpan dalam bentuk emas, dia dapat paksa diri untuk menabung, dapat kawal emosi berbelanja, dapat simpanan yang mudah diakses. Sebab apa? Contoh, tuan-tuan perempuan beli 10 gram dengan nilai 4,800. Bermaksud simpanan 4,800. Agak-agak tuan-tuan puan-puan, tegar tak? Sanggup tak nak jual 10 gram ini semata-mata nak pergi melancong, nak pergi jalan-jalan, nak pergi beli benda kasut baru, nak beli apa-apa sajalah benda yang tak penting. Semata-mata nak beli benda tak penting, jual kita punya simpanan emas ni. Majoriti penyimpan emas di bawah saya, kebanyakannya berjaya kawal emosi berbelanja, dah ada saving, dah ada simpanan, tetapi dalam bentuk emas. Siapa yang ada masalah tak boleh menabung, tak boleh simpan simpanan kosong, cubalah. Cuba dulu tukar kepada simpanan emas. Sebab dekat public gold ni tak merumitkan, tak membebankan, kita boleh menabung minimum RM100 sahaja. RM100 je kan. Dah bertahun-tahun kerja, tak ada saving. Apa salahnya kita cuba sebulan, 2 bulan, 3 bulan, cuba tukar kaedah simpanan.